Haji Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang mulia Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-75, 76, 77 dan 78 dari surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صدق الله العظيم. Dan di antara mereka ada yang telah beri ikrar kepada Allah, sungguhnya jika Allah memberikan kepada sebahagian kurnianya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari kurnianya, mereka kedekut dengan kurniaan itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangkan kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan dalam diri mereka sampai kepada waktu mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga kepada mereka, kerana mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka tahu bahawasanya Allah SWT mengetahui rahsia dan bisikan hati mereka, dan bahawasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari tafsir Sahih, tafsir Ibn Katsir. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini menghitung, menjelaskan, membuka kepada kita karakter kaum munafiqun, iaitu mereka ni meminta rezeki kepada Allah SWT, kemudian bersifat bakhil, tak mahu bersedekah. Pernah kita bincangkan sebelum ni, kebanyakan para ulama tafsir membawakan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah berbicara tentang seorang dari kumpulan Ansar, sahabat-sahabat Ansar, yang disebut secara tegas namanya oleh para ulama tafsir. Contohnya Sa'labah, contohnya tafsir Ibn Katsir, nama sahabat maksudkan di sini Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Kisahnya bermula ketika dia memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikurniakan rezeki yang banyak, dan perkara ini turut disebut oleh Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Beliau telah meminta kepada Nabi SAW agar dikurniakan harta yang banyak. Selain nanti dikasih orang sekalian, Nabi telah menjawab, wahai hakaya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiqu. Ama tarda an takuna mithla nabiyillah والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة نسرت. Wahai Sa'labah, ridalah kamu dengan apa yang dikurniakan Allah kepadamu, jadilah kamu sepertiku. Demi Allah, wahai Sa'labah, kalaulah gunung ini aku pohon kepada Allah menjadi gunung, menjadi emas ataupun perak, maka ia akan jadi. Tapi Sa'labah ni yang berkeadaan miskin, tergesa-gesa pulangnya ke rumah, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, nak bagi kepada isinya pakaian, kerana pakaian yang dia tak mencukupi, tak menutupi aurat. Miskin sekali Sa'labah. Akhirnya Nabi SAW telah pun mendoakan untuk beliau selepas dimohon, Allahumma rzuq Sa'labah malan, Allahumma rzuq Sa'labah malan, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, berilah kepada Sa'labah ini harta. Maka saudara yang dimuliakan Allah sekalian, Sa'labah ni pun akhirnya menjaga kambing, memelihara kambing, memulakan perniagaan kambing. Bertambahlah masa ke semasa, sehinggalah Madinah yang luas itu menjadi sempit lantaran banyaknya kambing-kambing beliau. Akhirnya beliau terpaksa pindah ke tempat yang lebih selesa, memindahkan perniagaannya ke tempat yang mana luas, mudah untuk menempatkan kambing-kambing itu, menternak kambing-kambing itu.
Dahulu dia sembahyang Jumaat bersama dengan Nabi SAW Zuhur dan Asar. Saudara ini dimuliakan Allah sekalian, Zuhur dan Asar sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi. Tiba-tiba sekarang sudah tidak ada masa lagi, tambah kambingnya, maka meninggalkan sembahyang keseluruhan sekali bersama dengan Nabi secara berjemaah kerana sudah pun sibuk. Ini yang tinggal bersama Nabi hanyalah Jumaat saja. Jumu'ah, orang Melayu panggil Jumaat. Selagi dimuliakan Allah sekalian, tinggalkan sembahyang, tinggal Jumaat saja dikerjakan dengan Nabi SAW pada hari Jumaat. Akhirnya sembahyang Jumaat pun tidak lagi kesempatan bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun tanya, Ma fa'ala Tha'labah? Ma fa'ala Tha'labah? Apa Tha'labah buat? Ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah. Alangkah malangnya Tha'labah ni. Kemudian Allah menurunkan ayat, Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turun ayat yang akan kita bincangkan nanti, ayat ke-103 surah At-Taubah ini. Ambillah daripada harta mereka sebahagiannya, sebahagian kecil, bukan banyak sangat pun, 2.5%, untuk menyucikan diri mereka. Jadi sebagai satu tuntutan zakat. Maka Nabi SAW telah menyuruh seorang lelaki daripada Bani Sulaim untuk mengambil zakat pada Tha'labah. Ini cerita yang masyhur yang biasa kita dengar, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi yang pernah kita lihat sebelum ini, kisah Tha'labah disebut oleh para ulama mufassirin daripada riwayat-riwayat yang banyak. Maka utusan ini pun pergilah bertemu dengan Tha'labah, pergi untuk bertemu dengan Tha'labah. Bila sampai utusan ini, kedua utusan ini pun sampai pada Tha'labah, mintanya bayar zakat sebagai satu peraturan yang ditetapkan Allah. Maka Tha'labah menyuruh dua orang lelaki ini memperlihatkan suratnya, mana diwatika pungutan zakat, mana bukti kamu ni sebagai amil. Maka bila keduanya menunjukkan kepada Tha'labah, Tha'labah kata, itu lain tidak bukan merupakan jizyah. Pergilah kalian dulu kepada orang lain, nanti dah pemuat daripada mereka datang pula kepada aku, sehingga kemudian nanti. Kedua orang pun meneruskan perjalanan menuju kepada seorang lagi sahabat Nabi dari Bani Salim. Maka kedua utusan ni pun memperlihatkan surat Nabi SAW kepada orang itu. Maka seorang lagi ni yang tidak dinyatakan namanya berkata, pilihlah oleh kalian mana yang patut dijadikan zakat dari ketetapan Nabi SAW itu. Kedua ni berkata, kedua orang utusan ni berkata, yang mana-mana yang kau beri pun asal memenuhi syarat Nabi memadai. Ini seorang lelaki yang kaya bersama dengan Tha'labah ni daripada Bani Salim menjawab, aku akan memberikan kepada kamu untuk Rasulullah SAW sebagai zakat kambing aku yang paling gemuk dan paling elok. Jawapan kedua orang sahabat utusan ini, tak apa yang mana-mana yang kau berikan asal memenuhi syarat sudah cukup. Tapi jawapannya tidak, aku akan beri yang paling baik. Dia ni bertaruh yang paling elok seperti yang dilakukan oleh Habil. Nanti kita akan lihat, watlu alaihim naba alladhi naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kisah dua orang anak Nabi Adam yang telah pun bertaruh untuk melihat siapakah korban, siapa yang diterima oleh Allah SWT. Ternyata si Habil yang menghantar kambing yang gemuk itu diterima oleh Allah SWT. Jadi saya yang mulia Allah sekalian ni, Bani Salim yang seorang ni menerima, aku akan beri yang paling baik untuk Rasulullah SAW. Jawapannya tidak payah, tidak, tetap nak beri yang terbaik. Selepas menerima daripada si kaya yang kedua ni, mereka kembalilah kepada membawa unta-unta yang hebat ini, kambing-kambing yang elok. Mereka singgah semula kepada Tha'labah, sekali lagi minta diperlihatkan surat catatan Nabi SAW watikah. Bila mereka kan, Tha'labah kata, ni tidak lain tidak bukan jizyah. Kalian pulanglah dulu, biar aku fikirkan mana yang sesuai, mana yang aku nak beri. Dia tak berjaya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua utusan dia pulanglah ke Madinah, sampai ke hadapan Nabi. Mereka pun menceritakan apa yang dilalui bersama dengan Tha'labah. Maka Nabi SAW telah bersabda, alangkah malangnya si Tha'labah ini. Ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah, ya waih Tha'labah, malangnya Tha'labah. Doa Nabi kepada Tha'labah, doa Nabi ke atas Tha'labah, doa alaihi. Doa Nabi ini doa yang tidak boleh diragui kemakbulannya di sisi Allah SWT. Nabi mendoakan kebaikan untuk si
daripada Bani Salim tadi, Bani Sulaim ataupun Salim. Nabi telah pun mendoakan kebaikan untuk sahabat yang pertama yang telah pun memberikan hasil ternak yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Malangnya si Sa'labah ni doakan kehancuran oleh Nabi SAW. Riwayat ni seterusnya menjelaskan, saya ini mulia Allah sekalian, dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, setelah turun ayat ini didengari oleh keluarga Sa'labah, adik-beradiknya, mereka pun lekas-lekas pergi kepada Sa'labah menerangkan bahawa Allah telah menurunkan ayat menceritakan tentang keaiban dirinya, kesalahan perbuatannya. Dia lantas sedar atas kesalahannya, lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW, minta supaya zakatnya diterima kembali. Tetapi Rasulullah SAW telah pun menjawab, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la saddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka Nabi telah membacakan ayat ini untuk Sa'labah, menerangkan bahawa Allah telah menceritakan kesalahan dirinya itu. Mendengar apa yang dibacakan, Nabi tadi menangis dan Sa'labah menyesali dirinya. Dia ambilnya tanah, diturapkan di atas kepalanya, disiramkan atas kepalanya kerana kekesalan. Maka berkatalah Rasulullah SAW terhadapnya, engkau buat begini sebab engkau telah diperintah oleh nafsumu sehingga engkau tidak lagi taat kepadaku. Maka tidaklah zakat itu diterima oleh Nabi SAW sehingga sampai Nabi wafat. Malang sekali Sa'labah dalam cerita ni. Kemudian dia pun datang kepada Abu Bakar pada zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Berkata, wahai Abu Bakar, terimalah zakatku. Engkau telah tahu bagaimana kedudukanku di kalangan sahabat-sahabat Ansar sebelum ini. Abu Bakar menjawab, kalau Nabi tak mau terima, bagaimana aku mau menerima? Maka zakatnya tidak diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang pula Umar Khattab radhiyallahu anhu menggantikan jadi khalifah. Sa'labah datang lagi melayu kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Hafs, ya Amirul Mukminin, terimalah zakat ini. Maka Sayyidina Umar masih lagi mengulangi jawapan Abu Bakar radhiyallahu anhu suruh itu. Kalau Nabi tidak terima, Abu Bakar tidak terima, bagaimana aku nak terima? Sa'labah ni bertemu pula dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat agar melunakkan hati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tetap berkeras, bertegas, tidak mahu menerima. Kemudian Sayyidina Umar pula meninggal. Uthman menggantikan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Sa'labah datang menghadap Uthman pula. Uthman masih lagi tidak terima radhiyallahu anhu. Sa'labah pun meninggal dalam keadaan kekesalan yang amat sangat. Jadi saya ini muliakan Allah sekalian, dalam semua kitab tafsir yang lama menceritakan perkara ni, kita akan menemui cerita ni, cerita Sa'labah. Tapi pentafsir moden Al-Marhum Sayyid Rashid Ridha membanding dan menilai riwayat ini dalam kitab Al-Manarnya. Kata beliau, kalaulah benar ayat ini turun dalam peperangan Badar, dalam perangan Tabuk, dan kisah Sa'labah terjadi pada waktu itu, tidak ada hubungannya dengan perintah mengeluarkan zakat, sebab perang Tabuk ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, padahal syariat zakat turun pada tahun ke-2 Hijrah. Jadi ada tanakub. Kata Rashid Ridha, cerita ni ada tanakub. Jadi dalam kemusyrikan Rashid Ridha ni pula, saya ini mulia Allah sekalian, dalam riwayat dijelaskan bahawa Sa'labah telah taubat. Dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW, memohon agar zakatnya diterima, sampai disiramkan tanah ke atas kepalanya sebagai kebiasaan orang Arab bila melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya. Namun zakatnya tidak juga diterima. Padahal dalam ayat 74 sebelum ini, kalau kita perhatikan, kalau kita masih ingat bincangannya, Allah Subhanahu wa taala, fa iyatubu yaku khairan lahum wa yatawallau yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Kalaulah diceritakan sebelum ini taubat golongan munafikun diterima, tapi mengapa pula taubat Sa'labah ni dan orang ni tak diterima? Saudara ini mulia Allah sekalian, takkanlah taubat seorang ni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah pun mengisytiharkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rashid Ridha buat satu conclusion dalam tafsirnya Al-Manar. Cara seperti ini jarang sekali berlaku dalam Islam. Maka Nabi SAW begitu sekali tidak menerimanya. Ini pandangan Syekh Al-Marhum Rashid Ridha. Saya akan kupas lagi perkara ini dalam kuliah akan datang. Pandangan para muhaddisun pula, seperti
Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Isabah. Ini penting untuk kita huraikan, kita lihat kewajarannya. Dan para ulama mufassirin, muhadithun mengatakan bahawa kisah ini bukannya berlaku pada Tha'labah Al-Badri, kerana Tha'labah Al-Badri ini telah pun mati dalam perang Uhud, padahal ayat itu turun dalam sekitar peperangan Tabuk dalam tahun ke-9 Hijrah. InsyaAllah kita akan nilai perkara ini, akan hitung dan bincang dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.